Khabar bang? Sihat? Khabar. Kak ni sihat Ni anak bongsu lah. Dua orang. Dua orang ni? Semua dah balik sekolah? Anak? Tak apa. Ha? Puasa tak ni? Sekolah Cina lah. Kecang Hua Yu. Semua sekolah Cina. Perempuan sekali? 你叫什么名字？买了没有？还没有。新年衣嘞？过年衣买了吗？那我们今天去买咯，好不好？Abang bawa pergi beli baju raya nak? Ha? Baju raya. Jom abang. Bawa adik-adik. Kata sini ada banyak pilihan. 姐姐，你要买 baju kurung啊？你要买什么衣服啊？ Oh, memang colour ni sesuai lah. Ha? Yang ni? Sama. Ha? Oh, colour sama lah. Nak merah? Nak biru? Merah dah ada. Nak yang mana? Biru? Cari ni dulu, baju Melayu. Lepas tu nanti kita tengok samping colour yang sama, yang sesuai. Ha? Tak nak? Ha? Yang ni? Oh, pandai pilih. Cantik? Kan? Ni untuk abang punya size boleh. Tapi adik boleh lah lipat kan. Kecil kan boleh kan. Pergi bawa pergi tailor. 这边他们刚才有小孩子进去了。 Ada budak masuk tak? Tadi kan? Tadi. Oh,那边. So, nanti awak pakai samping. Okay? Baik. Okay. Kalau abang pakai lagi? Yelah. Daripada ni, kamu semua dapat baju raya, abang tak dapat. Kan? Kalau abang pakai lagi. Macam mana? Fik, cantik tak ni? Ha? Kalau angka pakai okey tak? Kalau sama kan, merah. Okey. Okey mah oh. So ni je lah. Saya ucapkan selamat hari raya. Masa saya bagi pihak keluarga. Memang terharu lah. Tak apa. Yang penting budak-budak happy. Kan? Belajar elok-elok. Ha? 要群里读书啊，知道吗？啊 Kenapa Hamzah?，OK，这里。那么子，要群里读书知道吗？Belajar elok-elok. Ha? Happy tak? Happy Alright, nanti tahun ni boleh beraya. Tak pergi mana tahun ni? Nak pergi mana? Kat rumah. Pergi rumah melawat siapa-siapa tak? Jiran-jiran lah. Nanti raya jangan lupa angkat. Kuih raya. Nanti jemput lah. Boleh? Okey. Okey. Jom kita balik nak dekat buka puasa dah. Ya? Jom.